70%. Ada ke? Ada muka surat 34 sampai 37. Aku rasa aku dalam buat dah. Sama. Bosan lah. Jom kita nampak. Jom. Jom. Ainun, cakap. A few moments later. Wih, aku lapar ayam. Aku nak pergi ambil ayam lah. Wih, ambil yang aku sama tau. Ha? Okey. 2 hours later. Wih, Farisha, yang mana? Hui, Faisha okey tak? Dia macam ada lebam-lebam macam tu lah. Dalam, main lah. Langkah pertama P. Protraction. Wait a minute. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Marisa binti Muhammad Fitri. Mula-mula kita perlu mengenal pasti dia terluka ataupun terseliuh. Kalau terseliuh, kita perlu menggunakan teknik PRICE. Langkah yang pertama ialah P. P perlindungan. Lindungi bahagian yang cedera daripada kecederaan yang lanjut. Langkah kedua ialah R, iaitu rest ataupun rehat. Kita perlu merehatkan anggota yang tercedera dan elakkan pergerakan. Langkah ketiga ialah I for ice. Letakkan ais di bahagian yang cedera untuk mengurangkan bengkak. Langkah yang keempat iaitu C, yang bermaksud compression, iaitu kita perlu membalut dengan pembalut untuk mengurangkan bengkak. Langkah yang terakhir ialah E. E bermaksud elevation. Elevation atau tinggikan. Kita perlu tinggikan bahagian yang cedera seperti kaki atau tangan. Kesimpulannya, kita mestilah bermain bola dengan penuh semangat dan tidak juga sambil melewat supaya kita dapat meningkat kemahiran diri dan disiplin diri. Bola melantun di tengah gelanggang, kawan bersorak memberi harapan. Jangan bermain sambil lenggang, nanti kecewa di hujung permainan. Itu saja daripada kumpulan kami. Bye, Assalamualaikum. Sama, kita tiba untuk melihat saya lupa. Step yang tadi dan lalak tadi. Ya, start tinggal kali ni. Okay.